Hampa nak tahu tak? Dekat SMA Group, kami menggunakan coping jenis bata. As you can see, kami tak menggunakan coping jenis tempel. Sebab apa? Bila kami menggunakan coping jenis bata, dia akan kekal lama. So, rumah akan nampak lebih gah, lagi tough. Semua nampak lagi cantik. Macam kita lihat sekarang ni. Oh, dia kemas dengan bata. Ni sebelum dia plaster. Okey, kita bukan pasang dekat bahagian apa aksesori. Kita pasang juga dekat coping tingkap. Okey, so nampak lagi cantik dan lawa lah. Inilah hasilnya. Bila coping gunakan bata, di plaster. Nampak tak? Cantik, kemas dan tough. Baru seronok tuan rumah tengok tu dia cantiknya rumah dia. Kalau nak buat rumah, boleh kontak nombor di atas.